Rahman nak ajak anda hari ini cara untuk memastikan wasabun anda dalam keadaan privasi dan selamat. Okey, lakukan teknik ini. Kongsikan video ini kepada seluruh rakan-rakan dan saudara mara anda di kampung, terutamanya ibu bapa anda. Dia pakai wasabun tapi dia tak tahu guna dengan selamat. So now, saya akan ajak anda pertama sekali, ni hanya untuk wasabun sahaja. Untuk setting-setting lain, follow TikTok saya akan ajar anda. Banyak lagi video-video yang saya akan kongsikan, saya akan ajarkan kepada anda. Anda buka wasabun anda. Ingat untuk wasabun saja. Anda pergi ke button setting. Kalau tak ada perkataan setting, button setting tu anda pergi kepada 3 titik, 3 button atas tu. Anda tekan button tu, kemudian anda tekan privacy. Okey. Kemudian anda pergi ke bawah sikit, anda akan nampak satu perkataan advance. Tekan button advance. Okey. Selepas anda tekan button advance tu, anda switch on kan segala button untuk perkataan-perkataan yang anda nampak. Contohnya, protect IP address, disable link preview. Switch on button tu, tekan button tu. Jadikan dia button warna hijau. Anda dah buat itu, handphone anda akan lebih selamat. Untuk ibu bapa anda atau orang tua kita di kampung, atau saudara mara kita, rakan-rakan yang dia susah sangat nak fikir, susah sangat nak tengok ni scam ke tak, saya bagi sedikit extra setting. Anda nampak tak yang ke atas tu? Okey, ke atas tu dia tulis block unknown message. Okey, katalah anda memang tidak ada apa-apa urusan dengan mana-mana agensi, syarikat atau bank di luar sana. Biasanya ibu bapa kita duduk kampung, dia memang tak ada urusan dengan syarikat-syarikat tersebut. Hutang tak ada, masalah tak ada. Hidup dia rehat, kerja, baca buku, beribadah. Itu je kerja dia. So, anda pesan kepada ibu bapa anda, untuk ibu bapa anda atau saudara mara anda yang button atas tu block unknown message tu, katalah anda memang tak nak pening kepala, tak nak terima apa-apa message, anda switch on kan button tu atau jadikan dia warna hijau. Yang ni, setting ni sesuai untuk ibu bapa anda. Sebab apa? Scammer selalu menghantar pelbagai mesej yang bukan-bukan, dan scammer menggunakan nombor telefon yang ibu bapa anda tak save. So, untuk keselamatan ibu bapa anda settingkan ibu bapa anda punya handphone tu, untuk wasabun tu block unknown message. So, makna kata lepas ni hanya mesej-mesej yang disavekan namanya oleh ibu bapa anda saja yang dia akan terima. Selain pada tu, dia tak akan terima. Anda nak saya kongsikan lagi tips-tips lain macam mana untuk pastikan handphone anda selamat? Penting, kerana apa? Ramai mangsa kena scam akibat dia tak tahu menggunakan handphone, duit dia hilang. Agensi kerajaan, syarikat swasta yang nak saya hadir ke lokasi anda untuk saya ajarkan tips-tips dan setting-setting lain, boleh. Saya akan hadir ke lokasi anda. Saya akan ajar anda untuk menjadi pengguna digital yang bijak. Banyak rahsia, tip, formula, nasihat yang saya boleh kongsikan kepada anda. Saya akan kongsikan dalam ceramah, latihan khusus, seminar, bengkel yang saya hadir ke lokasi anda demi untuk memastikan anda bijak dalam digital dan anda belajar tentang keselamatan digital. Selamatkan duit anda, tak nak kena scam. Dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.